Peristiwa nuzul Al-Quran mengingatkan kita tentang kebesaran Allah yang menurunkan panduan hidup kekal abadi. Di dalam Al-Quran sebenarnya dah lama menyebut tentang fenomena geologi yang kita baru jumpa sekarang. Nak tahu? Sini, Geng Geo nak story. Nombor 1, fenomena lautan yang tidak bercampur. Allah menyebut dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian kedua bertemu. Fenomena ni merujuk kepada pertemuan dua badan air yang tidak bercampur. Bunyi macam mustahil kan? Tapi realitinya sains moden dah buktikan benda ni. Ada sempadan semula jadi yang buatkan air tawar dan air masin tidak bercampur. Nombor 2, fenomena sungai bawah laut. Allah menyebut dalam surah An-Naml ayat 61. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik? Zat yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Ayat ni boleh difahami yang rupa-rupanya ada sungai air tawar yang mengalir dalam laut masin. Saintis pun dah jumpa fenomena ni di beberapa tempat. Sampai ada yang dah selam ke sungai bawah laut tu. Memang tak tercapai di akal, tapi itulah kuasa Allah. Nombor 3, fenomena letusan gunung berapi dan gempa bumi. Allah menyebut dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 hingga 2. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ayat ni menggambarkan gempa bumi dahsyat yang berkaitan dengan aktiviti tektonik dan letusan gunung berapi. Fenomena yang difahami dalam konsep geologi sebagai hasil pergerakan plat tektonik. Nombor 4, fenomena 7 lapisan langit dan bumi. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12 yang disebutkan Allah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula bumi seperti itu. Ayat ni pula menunjukkan tentang 7 lapisan langit dan bumi. Zaman sekarang baru kita tahu ada 7 lapisan atmosfera dan juga 7 lapisan struktur bumi. Jadi kesimpulannya, ilmu geosains moden sebenarnya baru je nak kejar ilmu yang dah lama Allah turunkan dalam Al-Quran. Subhanallah, hebat betul ciptaannya. Ini bukan kisah dongeng, malah ada bukti saintifik yang kita baru dapat bongkarkan sekarang. Dapat something?